Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Arif. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada anda kerana anda telah pun menggunakan produk SIM card paling terbaik sekali dekat dalam Malaysia. Itu jaminan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya bagi tahu macam tu? SIM card Tun Wow ni dia bukan macam SIM card lain yang orang selalu pakai. Dia ada banyak kelebihan-kelebihan unik yang tiada pada SIM card lain. Saya bagi yang pertama, coverage SIM card Tun Wow adalah coverage yang terluas dekat dalam Malaysia. Untuk pengetahuan anda, Tun Wow menggunakan coverage Celcom Digi. Celcom Digi adalah pengguna yang paling ramai sekali dan yang terluas sekali. Jadi jangan anda ingat bila anda pakai SIM card Tun Wow ni, anda pakai line Tun Wow. Tidak, anda menggunakan coverage Celcom Digi. Jadi untuk anda nak ajak orang pakai tu tak ada masalah sebab coverage Celcom Digi adalah coverage yang terluas. Nombor 2, Tun Wow menyediakan data yang sangat mencukupi. Data Tun Wow bermula daripada 150GB sehingga 800GB. Pelan data yang selalu digunakan oleh pengguna Tun Wow seperti RM35 dapat 150GB, RM50 dapat 300GB dan RM60 dapat 500GB. Ini biasa pelan-pelan yang orang selalu pakai. Internet dia high speed dan data ini boleh digunakan untuk hotspot. Dan Tun Wow juga boleh digunakan untuk roaming, tak ada masalah. Ada orang tanya, SIM card Tun Wow ni tak ada unlimited data ke? Kawan-kawan, jangan terpedaya dengan unlimited sebab itu hanyalah sekadar attraction sahaja. Mana ada plan yang betul-betul unlimited, dia pasti ada FUP. Untuk pengetahuan anda, purata guna data rakyat Malaysia adalah antara 30 hingga ke 40GB sahaja sebulan. Tun Wow bermula dengan 150GB. Dah sangat mencukupi dah sebenarnya. Yang seterusnya, dengan anda pakai Tun Wow, setiap kali anda top up, anda akan dapat cashback semula. Bayangkan kalau kita pakai SIM card postpaid yang bayar bil tu kan. Dah lah kita kena bayar bil, kena bayar lagi extra SST 6%. Contoh kita bayar RM100, total kita kena bayar dekat mereka RM106 sebab SST 6% tu. Tapi dengan Tun Wow, anda bayar dah lah murah, lepas tu anda dapat lagi cashback sehingga 5%. Katakanlah anda bayar RM100, anda dapat balik RM5 cashback. Tiap-tiap kali anda top up, tiap-tiap kali anda dapat cashback. Maksudnya kita guna saja pun kita dapat duit. Mana ada telco yang bagi macam ni, tuan-tuan? Yang seterusnya, dengan anda menggunakan SIM card Tun Wow, anda akan diberi perlindungan PA takaful bermula RM30,000 sehingga RM50,000. Maksudnya di sini, untuk semua pengguna SIM card Tun Wow, jika berlaku apa-apa musibah kemalangan kepada mereka, maka waris ataupun diri sendiri boleh tuntut pampasan sehingga RM50,000 percuma. Tak payah bayar. Contoh, ada satu orang pengguna SIM card Tun Wow ni, dia buat kerja kontrak di mana dia potong rumput. Tiba-tiba dia mengalami kemalangan di mana batu terkena dekat mata dia dan mata dia buta. Dan masa tu dia dapat tuntut pampasan sehingga RM50,000 kepada pihak Tun Wow. Bayangkan tuan-tuan, disebabkan dia guna SIM card Tun Wow, dia dapat RM50,000 tersebut. Bayangkan kalau dia pakai SIM card lain, minta maaf dik, memang tak dapat. Perlindungan ini khas untuk semua orang yang guna SIM card Tun Wow asalkan aktif guna SIM card ni. Dan perlindungan ini di cover sehingga umur kita 75 tahun. Asalkan SIM card mesti aktif. Tak kisah apa sahaja kemalangan, yang penting meninggal dunia ataupun cacat kekal. Foreigner ataupun warga negara, dua-dua di cover. Dengan SIM card Tun Wow juga, anda boleh buat duit. Bayangkan macam saya cakap tadi, anda guna saja pun anda top up, anda dapat duit, iaitu cashback. Lepas tu, bila anda perkenalkan SIM card ni kepada ahli keluarga, kawan-kawan, sanak saudara, jiran, dan mereka pakai SIM card ni, tiap kali mereka top up, mereka dapat cashback dan anda pula dapat duit. Duit itu dibayar oleh Tun Wow. Bayangkan kawan-kawan, selagi mana mereka terus guna handphone, dalam handphone mereka itu guna SIM card Tun Wow, selagi itu anda akan terus dapat duit oleh Tun Wow. Bayangkan mereka guna handphone selama 10 tahun. Tiap-tiap bulan mereka top up. Tiap-tiap bulan lah anda dibayar oleh Tun Wow. Kalau mereka guna handphone tu seumur hidup anda akan dapat income daripada Tun Wow. Bayangkan mereka nak top up tak perlu cari anda. Mereka boleh top up dekat mana-mana saja. Top up je dekat kedai-kedai, cari top up Digi, ataupun boleh top up dekat apps, top up dekat internet banking. Mereka dapat manfaat perlindungan takaful, dapat cashback dan sebagainya. Anda tak pasal-pasal dibayar income oleh Tun Wow.
Dah lah anda dibayar income. Mereka nak top up tak payah cari anda pula. Anda freedom. Tak perlu buat apa-apa tapi dapat duit setiap bulan. Dan bayaran komisen yang anda terima adalah yang paling tinggi dekat dalam Malaysia ni. Iaitu bayaran komisen anda sehingga 26% daripada jumlah top up mereka. Bayangkan mereka top up RM100, anda boleh dapat sehingga RM26 bayaran income daripada Tuan Wow. Masuk terus dalam akaun bank. Itu baru permulaan. Kalau anda buat bisnes ni secara rajin, anda dapat naik ranking, maka peratus komisen anda akan dinaikkan sehingga 41%. Ini adalah bayaran yang paling tinggi sekali dalam Malaysia. Bayangkan anda terima income walaupun anda tak buat apa-apa, dan walaupun anda dah meninggal dunia sekalipun, selagi mana orang tu terus top up, income tetap akan berjalan, dan income ini anda boleh wariskan kepada orang yang anda sayang. Income anda dapat secara berulang. Anda nak dapat income tu, anda tak payah kena top upkan dia, anda tak payah bekerja. Bahkan income itu boleh diwariskan. Ini adalah perniagaan yang terbaik yang mesti anda ambil peluang. Tuan-tuan, sedikit nasihat saya. Selama 10 tahun saya jalankan bisnes ni, saya jumpa dengan macam-macam orang. Saya lihat orang yang berjaya dalam bisnes ni, dapat income beribu-ribu dalam bisnes ni, mereka jadikan SIM card ini sebagai talian utama. Saya tak pernah jumpa lagi orang yang jadikan SIM card ni sebagai talian kedua, mereka berjaya. Jadi nasihat saya, anda nak dapat income banyak dalam bisnes ini, jadikan SIM card ini sebagai talian utama. Boleh? Yang seterusnya, dekat dalam Malaysia ni, ada banyak peluang untuk anda tambah pendapatan. Ada beribu-ribu produk yang boleh anda jadi ejen. Tetapi kenapa ejen SIM card juga? Saya bagi contoh, anda jual produk minyak wangi contohnya, ataupun anda jual produk pakaian, tudung, baju bayi, ataupun baju orang dewasa dan sebagainya, ataupun produk kesihatan, suplemen, ubat dan sebagainya, ataupun makanan, air, kek. Tapi kenapa produk SIM card, tuan-tuan? Kat sini saya nak beritahu. Cuba tuan-tuan fikir, dalam produk-produk yang saya bagi tahu tadi, mana produk yang digunakan oleh semua kategori umur orang? Maksud saya daripada kanak-kanak, orang dewasa hingga orang tua. Kita bedah satu-satu. Minyak wangi, kanak-kanak mana guna? Orang dewasa je yang pakai minyak wangi. Orang tua tak adalah nak pakai minyak wangi, betul tak? Jadi market dia dah mengecil. Produk kesihatan, biasanya orang sakit baru concern nak pakai produk kesihatan. Jadi biasanya orang tua ataupun orang dewasa sikit, kanak-kanak kurang, market dah kecil. Pakaian, contoh tudung. Tudung dah tentu perempuan guna, lelaki tak guna, bayi pun tak guna, orang yang bukan Muslim pun tak guna. Jadi market makin kecil. Makanan, contoh kek. Kek biasanya kanak-kanak yang suka, orang tua kurang dah makan kek. Jadi market dia pun kecil. Tetapi tuan-tuan, SIM card, tak kisah budak-budak, orang dewasa ataupun orang tua, semua guna SIM card. Budak-budak zaman sekarang dah ada iPad dan sebagainya. Orang dewasa, orang tua dekat kampung pun mereka mesti ada handphone nak berhubung dengan anak-anak, cucu-cucu. Jadi sebab itu saya beritahu tuan-tuan, market bagi produk SIM card ini sangat luas. Bayangkan dekat dalam Malaysia ada 32 juta rakyat, tetapi pengguna SIM card yang aktif adalah sebanyak 42 juta. Macam mana boleh lagi banyak? Sebab setiap seorang biasanya mesti ada 2-3 SIM card. Sebab itulah boleh jadi 42 juta. Tuan-tuan nak tahu tak berapa pengguna SIM card Tuan Wow setakat ini? Belum sampai 2 juta lagi. Jadi market sangat luas tuan-tuan. Boleh dikatakan ada 40 juta lagi yang ada dekat luar sana yang belum pakai lagi SIM card Tuan Wow. Jadi ini peluang terbaik untuk tuan-tuan buat. Ada orang tanya saya, takut bisnes ni hype lah, waktu awal je tiba-tiba dah tak ada. Tuan-tuan, cuba kita fikir, bisnes SIM card ini tiada musim. Bayangkan musim panas berpanjangan, orang guna handphone tak? Guna handphone. Musim hujan berpanjangan, banjir sebelum ni, orang tetap guna handphone. Musim sejuk, musim gawat, ekonomi jatuh ataupun COVID, kita ingat lagi sebelum ni, orang tetap akan berbelanja untuk handphone walau apa situasi sekalipun. Jadi bisnes ini tiada musim tuan-tuan. Apa jadi sekalipun, income tuan-tuan tetap akan dapat sebab orang tetap akan berbelanja pada handphone. Betul tak? Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nasihatkan supaya anda buat persediaan. Sedia untuk bersama dengan Tuan Wow sekarang. Apa jua terjadi, manusia tetap akan guna handphone dan berbelanja. Ini adalah real passive income. Saya nak tanya anda, apa persediaan anda kalau anda diberhentikan kerja? Kalau pendapatan anda kena potong? Kalau bisnes anda jatuh? Dan kalau anda jatuh sakit, apa persediaan anda? Dah tentulah 4 perkara ni akan membuatkan income anda boom, jatuh. Jadi sekali lagi saya tanya anda,
Apa persediaan anda kalau salah satu perkara ni terjadi? Adakah anda ada backup income yang tiap-tiap bulan tetap ada? Kalau tak ada, sebab itu saya nasihatkan anda kena buat bisnes tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tunjukkan ini adalah Allahyarham SC Puniran. Dia sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 lagi, tetapi sehingga sekarang tuan-tuan, ahli keluarga dia masih menerima income daripada Tuan Wow. Tuan-tuan tengok gambar ni. Ini adalah Tuan Zulkifli Hasidin. Dia dulu adalah seorang manager Proton, buat bisnes ni secara serius, tetapi ditakdirkan dia jatuh stroke bertahun lamanya. Alhamdulillah, setiap bulan dia ada income daripada Tuan Wow untuk dia dan ahli keluarga survive. Tuan-tuan tengok gambar yang saya bagi ni. Ini adalah Tuan Hairul, kawan saya sendiri. 6 bulan dah dia tak buat, tapi sehingga sekarang dia masih dapat income daripada Tuan Wow. Tuan-tuan tengok gambar ini. Ini adalah posting daripada salah seorang waris kepada ejen Tuan Wow. Dia memang masih terima income yang telah diwarisi oleh arwah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita buat bisnes ini bukan kerana modal bisnes ni kecil. Kita buat bisnes ni bukan sebab kita ikut-ikut member, tapi kita buat bisnes ni, tuan-tuan, adalah sebab untuk kita pasang pipe. Kita pasang pipe kewangan kita supaya suatu hari nanti kita tidur ke, kita sakit ke, kita meninggal dunia ke, kita tetap dapat income tiap-tiap bulan. Inilah kita panggil security. Kita nakkan jaminan security ini. Jangan kita pandang pada bisnes ini boleh dapat income besar ke, sen-sen ke. Tuan-tuan, pernah dengar Carlos Slim Helu? Dia adalah antara manusia top 10 terkaya di dunia. Kebanyakannya orang kaya di dunia, tuan-tuan, produk dia digunakan oleh serata manusia dalam dunia ini. Bill Gates, Microsoft, Elon Musk, Tesla, Jeff Bezos, Amazon. Semua produk mereka rata-rata digunakan oleh seluruh dunia. Tapi tuan-tuan, Carlos Slim Helu, bisnes dia adalah produk telco yang marketnya hanya berpaksikan di Mexico saja. Tetapi dia antara manusia yang terkaya di dunia. Sebab apa tuan-tuan? Bisnes telco. Kita lihat di Malaysia, antara top 10 manusia terkaya di Malaysia, salah satu adalah Tan Sri Anandan Krishnan. Cuba you guys tengok apa bisnes dia. Maxis, Astro. Produk yang dia ada adalah produk yang hampir digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Maxis, berapa juta rakyat Malaysia guna. Tiap-tiap bulan bayar bil saja. Sebab itulah seminggu sekarang dia masih kekal sebagai top 10 manusia terkaya dekat dalam Malaysia. Nampak tak potensi bisnes telco? Sebab itu saya nasihatkan anda, ambil peluang dalam bisnes ni. Jangan fikir lagi pasal kekukuhan company. Untuk pengetahuan anda, Tuan Wow telah pun beroperasi sejak tahun 2010 lagi. Sehingga sekarang sudah berbelas tahun masih ada lagi. Selagi manusia guna handphone, selagi itu company ini terus ada. Untuk pengetahuan anda, sepanjang 14 tahun mereka beroperasi, mereka telah membayar lebih 600 juta kepada seluruh ahli-ahlinya. 600 juta guys, bukan 600 ribu. Saya sendiri pun sudah menerima lebih 6 juta. Maksudnya saya baru saja 1% daripada bayaran yang mereka telah buat. Ada ramai lagi dekat luar sana yang menikmati hasil dalam Tuan Wow. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan, ambil peluang segera. Jangan buang masa. Ini adalah bisnes yang terbaik. Sekali anda dah buat, anda akan dapat income berkali-kali. Boleh jadi bertahun-tahun lamanya.